Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini sembang sukan ni kita nak bawa orang yang latest lah. Yang mencipta nama. Yang baru disenarai dalam selebriti tanah air. Beliau main dengan dia, awak kejar dia tak sempat, tak awak sampai. kejar dia kejar awak kena tangkap. Kita bawa Baik. sprinter Malaysia. Dan kalau sekali sebut susah nak sebut. Kalau sekali sebut ingatan sampai bila-bila. Okey. Dia yang pertama je betul sebut, lepas tu abang lupa kan. Betul apa? Tahu kau tak nak sebut nama dia. Baik, biar dia perkenalkan nama sendiri. Okey. Nama kau penuh. Nama saya Nur Afrina Batrisha binti Muhammad Rizal. Nama Batisha tu sekali nama kau ya? Binti? Muhammad Rizal. Kau asal mana? Asal saya Selangor. Selangor kat mana tu Selangor? Kuala Langat. Oh, kau mana rumah kau Sejangkang lah. Sejangkang. Memang kampung ke sana lah, ayah semua sana. Mak saya sana, ayah saya dekat Jeram. Oh, memang orang Memang orang sana juga lah. Memang balik sendiri. Dia raja dekat-dekat. Balik Kalau raya ni memang tak gaduh. Kalau Jeram jumpa Sejangkang tu dah tentu Jawa lah. Jawa. Mestilah. Bisa ngomong Jawa orang? Boleh lah sikit. Sikit aja. Alai. Sikit tu maknanya boleh lah tu. Boleh lah tu nak konon kena lah. Apa ayah kerja kampung ke, bekas pesara ke, polis ke? Ayah saya kerja ada pemandu lori, dia hantar barang. Oh, okey. Mak di rumah lah. Oh, lepas tu tingkatan 1 baru kau pergi nak sana. Tingkatan 1 saya dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Sejangkang Jaya. Sampai tingkatan 2 pertengahan tahun tu baru saya masuk SSTMI. Oh. Kenapa pula macam tu ya? So kejaya olahraga tu memang start daripada sekolah rendah. Masa sekolah rendah bawah 12, peringkat MSSM, kau menang? Tak. Masa bawah 12 saya tak pergi MSSM, tak pergi MSS negeri pun. MSSD je. Iya, kau kalah kat situ. Oh, kat Langat pun kau dah kalah begitu. Oh. So start daripada competition mana yang melayakkan Afrina dapat pergi ni? Baru yang nampak kau tu. Nampak bakat pergi SSTMI. Masa tingkatan 2 tu saya main MSSM. Kelas 3 lah. P3. Masa tu jurulatih Selangor tu dia tanya saya, awak nak masuk sekolah sukan Bukit Jalil ke sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail? Oh, terus tanya Dia tanya macam tu. Lepas tu saya macam saya tak tahulah masa tu. Lepas tu dia kata, awak nak training spesifik memang acara awak terus ke ataupun awak nak try acara lain dulu? Sebab tak silap saya dulu Bukit Jalil tingkatan 1-2 diorang akan try atlet diorang. Acara apa yang sesuai untuk atlet tu. So macam tingkatan 3 macam tu kot baru diorang fokuskan. Jadi saya katalah dekat jurulatih tu, saya kata mestilah saya nak training acara saya. Buat apa saya nak training acara lain? Lepas tu dia kata kalau macam tu masuk sukan Tunku Mahkota Ismail lah. Ada Coach Puat. Lepas tu saya pun macam okey je mana-mana. Lepas tu saya dapat tawaran. Mula-mula tu saya tak nak pun terima sebab dekat Johor jauh kan. Lepas tu mama saya kata tak apa, cuba je, mana tahu ada rezeki. Lepas tu saya pun ikut je. Masa tu kelas 2 kau ambil acara apa MSM? Saya ambil 100, 200 dengan 4 kali 100. Maknanya wakil Selangor lagi lah masa tu? Wakil Selangor. So satu batch dengan siapa dekat SSTMI? Satu batch dengan tak pasti kenal tak, tapi saya satu batch dengan Azim. Azim? Tapi dia tak pernah dia pernah masuk sana tak pernah kan? Tak pernah. Dia training je. Dia memang nak stay dengan Coach Amir masa tu. Oh, dia dengan Amir di Gunung Rapat. Oh, masa di MSM kelas 3 tu MSM 100 kau dapat nombor berapa tu masa tu? 100 saya tak pergi akhir pun. 200 pun sama. 4 kali 100 je yang saya menang nombor 3 masa tu. Lepas tu cikgu offer kau terus masuk sekolah. Iya. Maknanya adakah kau masa 100 tu kau tak masuk final pun? Tak. Apa reason cikgu tu? Mungkin
Saya tak tahulah, mungkin dari pandangan jurulatih diorang nampak yang Pattern ataupun talent nampak. talent kot. Sebab Sebab kalau kau kalah final tu lah cerita. betul. Biasanya kalau Corak larian dia. ialah mungkin boleh corak larian dipolis. saya. kalau saya sendirilah dilantik sebagai jawatankuasa pemilih, saya akan melihat daripada acara final lah. Betul. Kecuali kalau bola sepak dari peringkat awal lah pemain sebab apa dalam pasal bola sepak ni dalam satu tim tu mungkin dalam satu tandan kelapa tu ada kelapa yang elok. Mana separuh akhir ke kau main mungkin dia main bagus apa tapi tim dah tak kuat. Kalau olahraga ni memang kalau kau tak kuat lah. Betul. Contoh itu tapi dari kacamata coach Selangor tu kalau kita boleh highlight kan siapa nama coach Selangor tu? Yang Cikgu Syaril. Maknanya coach Syaril ni dilihat something lah yang dia boleh pergi. Kenapa? Masa tu 100 meter Selangor kau dengan siapa? Selangor saya seorang. Masa kelas 3? Selangor saya seorang je. Biasanya tiap negeri antara dua kan. Betul. Mungkin Selangor tak ada atlet kot. Zaman-zaman saya Selangor punya atlet Zarina Sulaiman. Ramai. Untuk pengetahuan peminat-peminat olahraga ya. Untuk peminat-peminat olahraga, pentingnya seorang jurulatih itu dari kacamata beliau nampak apa yang mungkin daripada grow dia, daripada mungkin dia besar jadi macam ni. Kalau kita sebagai orang masa kita tak nampak. Sebab siapa sangka kalau masuk final kau kalah nombor 4, nombor 5 tu lah cerita sebab dia nampak. Ini tak masuk final pun Tak masuk final tapi di offer untuk masuk ke sekolah sukan. Dia offer tu. Itu satu yang Mungkin dia nampak luar sesuatu. biasa dan penilaian cikgu tu pun luar biasa. Betul. Bukan ini realiti, bukan kita nak puji cikgu Syaril ke. Itu kadang-kadang masyarakat di luar, masyarakat luar ibu apa kat luar, anak dia kalah lah pendapat sukan-sukan. Kabel. Sebenarnya bukan. Percayalah dalam sukan ni kabel ni macam-macam netizen cakap. Betul. Kabel lah ini anak menteri lah anak timbalan lah. Kalau nak kerja kerajaan mungkin kabel lah. Kalau untuk sukan ni kemampuan sukan tak ada ni kabel lah. memang tak boleh nak kabel. Sesuatu yang kalau di offer lah oleh jurulatih dia punya macam ni, size dia macam ni, mungkin sama ni. Yang kita yakin cikgu ni pun bukan sembarang cikgu dan dia pernah melahirkan atlet-atlet. Dia pun bukan cikgu cak ayam ya. Cikgu ni pun memang itulah kerja dia nak. Dia dah nampak masa depan budak tu. Dan budak lagi yang satu, dipilihnya. dia ni pun mungkin di kalangan guru-guru di KPM ni, dia seorang yang memang pencari bakat yang orang kata memang berkesan lah contohnya. Sebenarnya untuk jadi pengurus pasukan mudah. Untuk pencari bakat ni, dia cari bakat ni contoh macam JDT. Untuk melahirkan seorang Aiman ni, dia orang 5 tahun dulu dia dah nampak Aiman, pencari bakat dia sanggup ambil Aiman daripada akademik Muqtada Hari. Aiman dalam skuad dulu. Tetapi reserve tapi JDT nampak kemampuan dia apa nak buat. Nampak pandangan kacamata dia seorang jurulatih. Kalau nak cerita pasal ni 3 hari tak habis ni. Demam pun tak baik lagi dia tahu. Tapi apakan daya. Kita nak bercerita pasal kabel ni. Baik, kita nak rehat seketika dan kita nak sambung lagi. Lepas ni dan insyaAllah kita nak korek lagi banyak rahsia ni. Yelah orang Jawa ni banyak rahsianya tahu. Kita nak sambung sikit lagi sejarah pencapaian. Masa kelas 2, kau tak masuk final pun. MSSM masa kelas 3. Masa MSSM kelas 2, kau ambil cara yang sama? MSSM masa kelas 3 tu je saya main. Lepas tu masa kelas 2? Kelas 2 tu saya injet. Oh, tak lari juga? Tak. Masa kelas 1? Tak juga. Tak juga? COVID. Oh, COVID? So saya tak sempat nak lari. Yang kau start lari, yang kau perform masa bila? Sukma? Masa Sukma. Sukma KL. Oh, masa Sukma KL? Sukma KL. Masa Sukma KL, kau jumpa tak kawan-kawan kau masa negeri-negeri lain yang pernah kalah kau dulu? Ada? Jumpa. Ya. Masa tu.
Masa kalau kau ingat, masa kelas 1 kau tak lari kan, lari. kita tahu. Masa kelas 2 kau ingat kan. Masa kelas 3 masa tu siapa yang kontrol 1 2 3 ni? Masa tu Exclude. batch saya sendiri dekat TMI tu Alia Maisara dari Johor. Oh. Dia yang pegang 100, 200. Oh, masa tu kau tak masuk final lagi. Tak. Lepas tu maknanya orang tu gold medal, dia join Masyarakat kan. Lepas tu dah jadi squad 4x100. Lepas tu mungkin dia follow Masyarakat punya apa ni, macam orang kata kan, kalau motor kita nak laju, kita kena ikut motor yang depan. Kita potong angin. Contohlah. Macam tu lah mungkin. So pencapaian dekat yang 2022 macam mana? Masih dengan bersaing dengan Alia Maisara? Masa 2022 tu yang saya nak ceritanya, Alia Maisara masa tu dia dah tak main sprinter. Dia main 400 meter. Alia Maisara dah tukar event. Betul. Kenapa? Dari sprinter dia tukar 400 meter. Siapa yang tukarkan dia? Coach ke dia? Dia sendiri nak masa tu. Dia sendiri yang nak long distance. Dia rasa dia boleh pergi Dia rasa dia boleh pergi sebab masa tingkatan 2 ada little atletik. And then dia lari 100, 200, 400. Masa tu dia tak fokus pun 400. Tapi 400 tu dia boleh lari 59 saat masa umur dia masa tu. Sekarang 400 Malaysia dia atlet dia lah. Dia pun 4x4 quarter masa kat Cambodia tu pun dia lari juga. Okey, itu pencapaian dekat 2022 macam mana? So pencapaian saya kat situ sebab kita kan baru naik boleh start main game daripada COVID kan. Jadi masa awal tahun tu saya SPM. So saya memang fully tak training apa semua. Habis SPM balik rumah and then Coach Puat pun masa tu dah pindah Gunung Rapat. So saya training dengan Coach Mas dekat SSTMI. Lepas tu Coach Mas yang panggil saya training dekat TMI balik. Dia kata datanglah training nanti nak summa apa semua. So puasa tu saya datang sampai nak summa KL tu saya pun tak sangka yang saya boleh lari 12.1 masa tu. Sebab before lari sukma tu saya cuma lari 12.3 je. Masa tu Sarah wakil mana? Pahang? Sarah wakil Pahang. Sarah yang menang masa tu. Sarah menang masa 2002 lah. 2022 tu. Lepas tu 2024 dia ambil tempat orang tu, dia break rekod sukma 100 dan 200. Sarah dah berat. Sarah tak boleh main dah masa tu. Sebab dah lebih umur. So sekarang ni memang tumpukan perhatian dekat 100-200 saja. Ada intention nak tambah event lagi? Tak ada. Event berkumpulan je lah. Sekarang ni status belajar ke training seperti masa ni? Belajar. Di? UPM. UPM ambil apa? Pendidikan jasmani. Kau lepas lah joget ni. Dia sprinter. Dah tentulah lepas. Kalau tak lepas meskom lah. Tak ada kot. Macam yang ada ni. Yang ada ni. Dia kalau pendidikan jasmani ni dia punya latihan tu dalam lingkungan pembelajaran ni juga. Lepas tu dia punya kerja banyak. Kerja kan? Kerja apa? Kerja berkumpulan ke apa? Macam tu lah dia kata. Nak kena pergi sekolah lah apalah tu kan. Tapi kalau memang minat mengajar, tu dah tak semestinya lah. Tapi lepas ni mungkin dia jadi pegawai pusat sukan ke apa ke. Itu je lah kan. Macam Tobias sendiri pun. Dia ambil pendidikan jasmani. Tapi pegawai sukan di UPM. Lepas tu dia jadi coach lagi. Betul. Baik. Ketika ini kalau katalah line up untuk SEA Games Thailand. 25. Kalau 4x100, kalau thinking sekarang line up siapa? Azrin, Azrina Bila, Sherry, Afrina, Sherin. Sirin. Sirin Wellboy. Ya. Dia buat apa ni? Masa Asia Game dia lari dengan kita orang. 4x100. Sarah dah tak nak senarai. Sarah sebab dia belum lari 100 lagi kan. Satu lagi dia
coach dia pun nak fokuskan dulu dia dekat lompat berkala after dia baik injured kan. Kalau quartet yang ada sekarang ni, memang akan kekal quartet yang sama lah pergi SEA Games nanti. Memang dah Kalau ditetapkan ataupun ikutkan- memang ada lagi pemilihan. Itulah Lepas mungkin ada 6 tu, tapi untuk hari kejohanan tu Kita tak tahu. tak tahu lah. betul. Tapi berlatih tu Tapi lah. ni nama. nampak memang inilah quartet utama negara. Selagi tak cedera. Betul. Selepas SEA Games lepas Sukma KL, Sukma Sarawak, ada Malaysia Open kan yang kau lari. Sebelum Sukma Sarawak tu Malaysia Open. Masa tu kan. Masa tu yang semua menjadi tumpuan. Masa tu tengok. Aku pun tengok masa final masa tu. Sarah nombor 3 kan? Azrin. Oh, Azrin dia. Azrin. Azrin nombor 3 kan? Masa tu nombor 2 sama? Saya. Nombor 1? Adik. Adik lah. Ada. Azrin ni dia lain lagi lah. Gaduh pula. Azrin ni dia fizikal dia lain sikit lah kan. Kau dengan Aisyah nampak. Nampak sama? Nampak sama. Dari belakang ni kalau Azrin dia aku tahulah Azrin. Dia ada besar sikit kan. Dia ada macam Ada size sikit. dia ada muscle sikit. Bidang dia. Tapi yang paling lain Sarah lah. Nah, macam Itu Tinggi. itu Maksudnya jang. tinggi. Itu jang. oh, dia pakai kereta sekarang oh. Pakai kat luar oh. Jauh ada abang. Bang kata dia. Businesswoman tu jadi ni personal shopper je pun. Apa yang bagus dia sekarang? Sambung balik. Kelompok lepas adik ni, lepas adik, dia punya age tu setahun 2. Mana tak lari. Maknanya dekat. kalau kita nak ikut momentum kita, boleh kata 5 tahun akan datang, kita akan ada satu tim 4x100 ataupun 4x4 yang boleh menguasai SEA Games lah. Maknanya kita akan lama kuasai. Sebab benda ni pernah berlaku zaman Zaitun Osman, Muntaz Jaafar. Diorang ni SEA Games 77 pun dia orang pegang lagi. Banyak lagi. Masa tu lama. Kerana jarak umur tu sebenarnya lebih Tak lari. kurang. Tak Sebab lari. dia Itu boleh jadi satu tim yang boleh bertahan lama. kadang-kadang kalau dia orang berempat ni, yang ni umur 25, ni 24, ni 19. Yang ni 2 ni nanti ni 19 dengan ni tinggal. Kau nak cari baru, nak masuk dalam kau punya penyahan materi dah susah juga. Betul. Sebab kalau kau dari awal memang sama, tak apa. Biasanya kau pelari nombor berapa kalau 4x100? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3, larian kau lepas batal berapa biasa? Kan kita akan kira Apa isyarat? Itu tapak. Itu tapak dia berapa? Kalau kau punya tapak kau parking Berapa kiraan lah? Kiraan step. Tapak kau kalau untuk yang last lari berapa? Kalau yang kedua kan adik kan. Kalau macam training kita biasa buat 29. Tapi kalau masa game coach akan kurangkan sikit. Dah jadi 25, 26 macam tu. Mana 26 ataupun 27 kau dah up lah. Taklah. Dia masuk tape yang saya dah tanda tu dekat jarak 25 kaki tu. Dia masuk and bila dah dekat baru kak adik tu cakap up. Baru dia saya angkat. Dia yang baru saya syaratkan angkat. up. Yalah dia sebab kira dia yang dia ready. tahu. Betul? Itu pun kadang-kadang terlepas. Itu ikut juga. Aku lupa Yang ini kita nak tanya pengalaman terlepas. Kata, okey. kalau ada. Baik, kita nak rehat seketika dan kita nak tanya yang terlepas baton tu. Ada. Dia kalau terlepas baton dah dia batal. Benda ni pernah berlaku lah dulu. Baik, kita rehat seketika. Baik, kita sambung sikit lagi. Era adik ni menguasai 100 wanita bakal berakhir lah. Dan 4x100 dia mungkin boleh lagi lah untuk membantu. Betul. Untuk membantu untuk sebab apa? Masalah kau lari 1 meter ni tak ada masalah lah. Untuk kau mengekalkan prestasi, kau untuk training tu, itu yang tak tahan. Dalam usia kau 25, 26 boleh lagi. Kau dah 32, 33, nak balik masak, laki dah tunggu kat rumah. Tapi adik ni laki dia yang masak. Laki dia tu pandai masak kan? Dia dah cerita kan dulu suami dia pandai masak. Baik. Dalam acara 4x100 meter yang pernah kau ikut lah. Pernah tak kau yang terlepas batin? Sepanjang saya lari 4 kali 100 meter, saya tak pernah lepas baton. Geng?
Geng tak pernah juga. Tak pernah juga? Tak pernah. Bagus. So saya tak pernah ada pengalaman Jangan batal cerita tu sendiri. jangan cerita nanti buka aib. Baik. Baton ni, engkau ambil ke orang bagi? Engkau punya. Engkau pukul nombor 3. Dua-dua lah. Saya terima, saya bagi. Ada setengah orang macam Macam tadi dia cerita, adik bagi up. bukan. Adik bagi betul, bagi tadi. Dia bagi kat tangan kau, dia bagi ke ataupun kau ambil? Dia bagi. Dia ada orang dia ambil takut dia bagi, pap belum. Betul. Dia betul. Pakai satu ni kau jangan gatal-gatal lah, gara-gara sangat confident. Dia tak boleh Kau confident. tak boleh kau. Cari baton pun tak boleh. Tak boleh lah. Macam kawan dah up tapi kita angkat lama tapi dia tak bagi-bagi, jangan cari kalau boleh. Tunggu je sampai baton tu baton tu sampai. Kalau sebab korang pun tengok kan, team US best in the world pun boleh terlepas baton. So bila perasaan tu selalu timbul tak bila korang nak buat pula lepas tu? Bila nak bertanding? Ada je timbul sebab kita kan satu tim dah nak buat sama-sama ni, macam setiap pelari tu mungkin ada rasa macam takut dia sendiri. Maksudnya macam kalau aku buat mistake, orang salahkan aku macam tu. Kejuaraan manakah larian 4x100 kau yang paling smooth? Tak kisahlah menang kalah. Yang paling smooth kau rasa. Yang paling sedap. Top. Rasa macam seronok je. Macam sedap sangat lah. Ya, kalau yang ni, walaupun galah. lari nombor 2 slide sikit ke, kita tahulah tapi kita tak cakap. Yang rasa sedap, cantik, walaupun kita kalah. Ataupun menang tu lagi best lah. Saya rasa SEA Games? SEA Games. SEA Games mana? SEA Games Cambodia. Ya, kita gangster Gangsa. Apa perasaan, apa yang menyebabkan kau Afrina rasa benda tu yang paling best sekali? Saya rasa yang paling best sekali sebab once Kak Adik dah bagi baton tu kat saya and saya terus move forward until pelari keempat, and pandangan saya masa tu sebenarnya kita boleh dapat gol. Tapi mungkin sebab pelari negara lain nombor 4 tu lebih hebat daripada negara kita sendiri. Jadi dia potong Aisyah saya rasa dekat 60 meter macam tu kalau tengok balik video. Apa ni masa masa tu kita punya pelari keempat apa? Aisyah. Oh. Adik lari nombor 2 je, tapi tak jauh tau. Sampai ke tangan kau pun rasanya tak saya dah jauh lagi. depan Thailand tu. Ada boleh try lah macam belum Ada harapan. ada harapan untuk pergi. Lepas tu dapat last tu dia dapat dia orang punya sebab pelari last dia orang 100 meter punya pelari individunya ni. Memanglah kalau kita tahulah pelari keempat, kalau letak individu memang dia antara line up pelari keempat yang terlaju lah. Betul. Mananya pelari kedua line up negara-negara lain ni kalau 1 meter adik nombor 1 lah. Thailand yang nombor 1. Sebab Thailand punya kuartet pun pelari kedua paling laju. Maknanya dia pun dah baca kita. Sebab tu adik nombor 2. Betul. Kalau kata 4x100 ni kalau dapat line 2 line 3 okey lah. Dapat line 5 terbelong sikit. 5 better lagi lah. Tak jangan macam luar sangat pun tak best, dalam sangat pun tak best. Tengah-tengah okey. Kalau 1 corner dia dalam sangat. Betul. Kalau 3 4 ni cantik lah. Tapi kalau 6 7 ni jauh sangat. Besar sangat. Besar sangat. Kau nak macam alamak kau memang ke depan tapi dah jauh dari. Kita tak nampak pelari kat belakang tu. Tapi ranking kalau untuk line up untuk masa separuh akhir, ranking akan duduk line 3 line 4. Untuk final 8 negara ni the best time Thailand. Duduk tengah-tengah. Nombor 3. Lepas tu nombor 4, lepas tu nombor 5. Betul. Kalau komentator tu line number 1 nombor 3 ni kalau disebut walaupun dia tak cakap, kalau kita sebagai pembela sukan dia tahulah itulah tim yang paling kuat lah. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang lain tu insert je, tak kisah. Tapi kadang-kadang ada juga yang nombor 7 tu menang. Kan? Betul? Dia tak mustahil lah orang cakap. Tak mustahil. Baik. Antara kenangan lah dalam kau ambil event tak kali lah 4x100 ke 1 meter ke, kalau kat luar ni yang kau rasa gemuruh dan tak tahu hala sangat masa bila?
Masa Cambodia. Sebab Cambodia tu saya Wakil main Malaysia? individu. Oh, individu? Ha. Masa tu kau dengan adik satu kan? 200 meter. Oh, Sebab ikutkan saya pergi SEA Games tu saya main relay je. Oh. And then last minute Kak Sherin dia tak nak main 200, dia nak main Kekal. 400 je sebab macam dia kata Takut dia nak lah. fokus event yang memang dia boleh dapat gol. Jadinya setiap negara kan kena hantar 2. So diorang hantar ranking saya memang bawa Kak Adik, so dia hantar saya. Oh. Tapi kalau macam tu, untuk fokus bagi atlet-atlet baru kita, jangan ingat untuk pinggan ataupun kedudukan. Yang penting kita punya time. Dan ambil pengalaman bagaimana untuk mengatasi mental kita apabila dalam suasana pressure lah. Itu kadang-kadang atlet kita, kalau kata, dia budak lama okey lagi, dia nak, kan itu beza dia. Kadang-kadang atlet lama, atlet baru ni, dia punya mental apa semua. Baik. Dah terbiasa dengan situasi ramai. Betul. Olahraga kita memang tahu kan bila finalnya ramai. Baik. So dia punya gemetar tu memang tinggi lah. Kalau kita tanya, yalah, raya pun baru lepas lah. Raya pun lepas. Sebelum ni kau raya bukan sebagai selebriti lah. Sekarang ni kau dah selebriti lah. Macam artis. Kalau kau balik Sejangkang ke, balik Jeram ke, ialah kawan-kawan sekolah, kawan sekolah rendah kan semua kat situ. Macam kawan-kawan semua kat situ. Tanggapan kau. Tanggapan dia orang nak datang raya ke apa ke macam mana? Kalau macam saya busy, kawan-kawan saya pun busy. Maksud macam Raya tak jumpa? Raya tak jumpa sebab diorang pun balik kampung diorang juga. Jadi Ada yang dah berkeluarga kot? Ada setengah. Ada kawan-kawan datang nak jumpa orang menangis kan? Wih, kau sekolah berjaya. Ada ke? Ada ke? Masa raya, kita orang tak jumpa sebab cuti saya sekejap. Jadi macam, diorang pun mesti awal-awal raya, semua busy dengan family masing-masing kan. Jadi macam, selalunya raya ke-4, macam tu saya dah balik training. Future, apa target? Target saya, Nak pecahkan rekod adik? InsyaAllah, kalau ada rezeki. Baru ni dah iktiraf dia punya? Dah, dah diiktiraf. Okay. Mungkin kalau ada rezeki, saya pun tak target pun 2-3 ni ke, tak kisahlah berapa lama pun, tapi Yalah. itu antara untuk harapan memahatkan lah. nama sebagai pelari terpantas negara. Mestilah kan. Dia dah pegang Ratu Track Sukma 2024. Lepas ni dia nak jadi Ratu Track SEA Games. Dan kita sudah lama tidak memiliki emas 100 meter wanita. Last kita G Shanti kalau aku tak salah. G Shanti. G Shanti last. Adik pun tak pernah emas Adik tak pernah mas. Silver. Silver je. G Shanti kalau tak salah lah. Apa nasihat kalau boleh untuk mengekal lama? Dalam sekarang ni mungkin dalam 4-5 tahun, macam mana nak bahagi masa dengan pelajaran, dengan keluarga, dengan buah hati, macam mana? Macam mana? Nak bagikan nasihat kat adik kita yang belajar. Sebab Afrina pelari sprinter Malaysia yang duduk kat atas sekarang ni. Macam mana dia Untuk mengekalkan tu. Nasihatkan kepada adik-adik kita. Nasihat dia cuma kita kena disiplin. Kalau kita disiplin nak pergi training, mesti kena kita pergilah. akan dapat benda tu. Betul, kena Kalau pergilah. training pukul 5 lah. satu lagi Afrina, dia duduk jauh daripada coach dia. Oh, Kan? yalah. Macam mana dia disiplinkan diri dia sendiri? Macam mana kau nak follow up coach kau punya schedule tu? Macam mana? Macam saya ada Kak Adik. Kak Adik pun dia seorang yang disiplin juga. Jadi macam Dia jadi mandiri dalam lebih kurang macam tu lah. Dia macam dia salah satu orang yang boleh jadi inspirasi sebab penat macam mana pun dia akan turun training juga. Nampak tu Mak Tiri ni memang macam tu. Baik, itu je lah kita sembang-sembang dan apa-apa pun semoga kemelut melanda skuad olahraga kita akan terhurai dengan sebaik mungkin dan kejayaan bagi atlet-atlet kita akan berjelah. Sebab kita ada deretan bakat yang besar akan terus berjelah dalam 2025 ni. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insyaAllah. Surah papan tarik papan, kita jumpa minggu depan.